Bolehkah saya mandi wajib telanjang? Adakah sah atau tidak? Siapa tanya ni? Mu. Hukum mandi wajib telanjang harus dan haram. Bila haram? Di masjid. Dia mandi kat kolah depan telanjang. Haram. Dengar baik-baik. Hukum telanjang haram, makruh, harus. 3 hukum, okey? Haram, makruh, harus. Bila haram, ada orang nampak. Haram mandi telanjang. Okey? Bilakah makruh? Duduk saja-saja dalam rumah telanjang. Makruh. Tak ada orang. Bukan ada orang ni. Dia duduk seorang dalam rumah. Tak ada orang. Faham? Pintu kunci, tingkap tak buka, telanjang. Dia memang berakhir telanjang. Makruh. Okey? Nampak? Saja-saja telanjang. Sama macam tengok kemaluan. Ada kala haram. Bila haram tengok kemaluan? Takkan tak belajar? Tengok kemaluan orang. Haram. Bila makruh tengok kemaluan? Kemaluan sendiri. Faham? Tengok kemaluan sendiri, makruh. Dia duduk puas duduk di rumah, tak ada apa nak buat, tunggu minyak turun tak turun. Faham? Aku nak buat apa? Tengok kemaluan kejap. Faham? Makruh. Bila haru tengok kemaluan sendiri, ada keperluan. Contoh, gigit di semut. Contoh, lekat di zip. Faham? Contoh, ada luka nak letak ubat. Harus tengok. Faham? Jadi duduk di rumah, kalau kita panas, tidak ada kipas, tidak ada aircon, jadi kita berpeluh-peluh, kita pun bertelanjang dalam kitab i'anah dan kitab-kitab fiqh yang lain, harus. Faham? Kenapa? Mu telanjang, ada keperluan. Apa dia? Cuaca sangat panas. Faham lagi? Mandi, keperluan. Jadi setengah ulama kata mandi ialah harus telanjang, tapi sunat tidak bertelanjang. Lebih-lebih lagi ketika mengambil wuduk. Ramai orang ambil wuduk telanjang. Dia mandi telanjang, lepas tu ambil wuduk telanjang juga. Huduh benar jadinya. Masa dia koma tu mesti tengok belakang cermin. Macam anak toyo. Dah. Jadi kalau mandi telanjang walaupun makruh kata ulama atau kaum makruh, tetap sah, janjinya rata air pada badan dan ada niat. Okey? Siapa nak tanya soalan lisan bersiap sedia.